Okey, baik. Bahan seterusnya yang ada dalam minuman sihat One Diva ni, okey, nama bahan tu maltodextrin. Okey, maltodextrin ni kalau orang yang tak tahu, okey, dia berasal daripada kanji yang diperoleh daripada jagung, nasi dan juga kentang lah. Okey, dia terhasil daripada hidrolisis separa pada kanji. Okey, kebiasaannya maltodextrin ni digunakan sebagai bahan tambahan dalam makanan dan minuman. Okey, dan maltodextrin ni dia merupakan gula yang ringkas, dia tenaga yang cepat lah, yang sangat mudah diserap oleh badan. Okey, antara khasiat maltodextrin ni dia membantu mengentalkan makanan atau minuman untuk mengikat bahan-bahan di dalamnya lah. Maksudnya dia letakkan maltodextrin supaya bahan-bahan ni dia punya komposisinya kekal lah. Maksudnya tetap tak berubah dalam ni. Okey, membantu memperbaiki tekstur atau rasa makanan atau minuman tersebut dan jadikan produk tu lebih halus, pekat dan mudah larut ya. Okey. Dia juga membantu mengawetkan makanan atau minuman dan meningkatkan tempoh simpanannya. Okey. Dia juga membantu meningkatkan kestabilan produk dan membantu memanjangkan jangka hayat makanan atau minuman, dan ia juga membantu meningkatkan tenaga dan fokus.